Penyokong Sheffield Wednesday boikot berbelanja pada kelab sehinggalah pemilik Jeffon Chansiri tinggalkan kelab. Tapi selepas mamat tu belah pada Jumaat lepas, penyokong mula membanjiri club shop dan dah pun dikatakan berbelanja lebih daripada £200,000 untuk memastikan Sheffield Wednesday survive. Situasi terkini, Chansiri dah rasmi letakkan Sheffield Wednesday di bawah administration selepas dia kehabisan dana nak tampung kerugian kelab. Jadi apa itu administration? Basically ini macam satu bentuk awal kebankrapan lah untuk memastikan kelab tu tak bankrupt. Kelab akan melantik seorang pentadbir berlesen yang akan betulkan balik kewangan kelab. Pentadbir itulah biasanya akan riki-riki cari pembeli baru. Dan semua tu bermaksud era pemilikan Chansiri dah pun tamat. Chansiri ni seorang businessman daripada Thailand, datang daripada keluarga besar dalam industri makanan laut. Dia beli Sheffield Wednesday pada tahun 2015. Masa tu harga lebih kurang 30 juta pound, dan sekarang ni 10 tahun kemudian dia minta nak jual sampai 100 juta pound, yang membuatkan fans sekarang ni makin bertambah bara lah dengan dia ni. Tapi dalam banyak-banyak benda tu, antara benda yang paling orang menyampah sekali, dia letakkan nama sendiri dekat tempat duduk stadium. Eja besar tu, CHANSIRI. Bila kita nak duduk dalam stadium tu, nampak nama dia dulu.